kesihatan buah pinggang untuk semua. Ini adalah moto hari ini dan terdapat 8 langkah mudah untuk mencegah penyakit buah pinggang. Nombor 1, kawal gula. Jika anda menghidap diabetes, anda perlu mengawal gula. Nombor 2, kawal tekanan darah anda. Jika anda menghidap hipertensi, anda perlu mengawal tekanan darah anda. Nombor 3, kawalan diet. Jika anda mempunyai sebarang faktor risiko penyakit buah pinggang seperti diabetes dan hipertensi, anda perlu mengawal pemakanan. Nombor 4, elakkan merokok. Jika anda seorang perokok, anda perlu berhenti merokok untuk mencegah penyakit buah pinggang. Nombor 5, gaya hidup sihat. Itu sangat-sangat penting. Anda perlu mengamalkan gaya hidup sihat dan pemakanan serta senaman sangat penting untuk perkara ini. Nombor 6, elakkan mengambil ubat-ubatan tanpa preskripsi yang boleh didapati di farmasi. Sebagai contoh, jangan ambil ubat penahan sakit. Itu boleh merosakkan buah pinggang anda. Nombor 7, jika anda mempunyai sebarang masalah seperti diabetes dan tekanan darah tinggi, lakukan ujian secara berkala dan rujuk doktor anda. Dan yang terakhir, nombor 8, ini sangat-sangat penting, minum air secukupnya. Jadi 2.5 hingga 3 liter air adalah penting untuk mengekalkan kesihatan buah pinggang. Terima kasih.